Dapat lokal? Pernah datang di Mat Cafe? Tak pernah. Dekat sini ada menu Ramadan terbaik punya. Serius lah? Yes, let's go. Inilah menu yang bawa dia tadi. Oh, ni menu special Ya betul. Kita ada kari kepala ikan. Kita guna ikan merah. Okey. Lepas tu kita ada asam pedas ikan merah juga. Okay, next kita ada apa ni? Inilah menu terbaru kita. Kita ada siakap masak belada. Pedas tak? Pedas light-light. Oh, pedas-pedas manja lah. Yes. Alright, next kita ada apa ni? Kita ada udang galah series. So kita ada masak petai udang galah dengan tom yum udang galah. Appetizer tu ada apa tu? Kita ada kurma, beberapa kurma dengan pelbagai kuih-muih kita ada. Alright, untuk dessert kita ada apa pula? Kita ada bubur juga. Ni bubur cacar. Macam mana kira air ni? Kira kuantiti orang. Oh, berapa pack yang datang lah. Kalau betul. 10 orang, 10 orang dapat free Baik. Sekejap bang, nasi. Lupa ke? Ni percuma jugalah. Betul. Macam mana kira? Ikut kuantiti orang. Bang, dah kenyang bang. Alhamdulillah. Semua sedap. Alhamdulillah. So nak cek kedai kat mana bang? Okey, jangan lupa untuk search dekat Waze ataupun Google Diamat and Cafe. Kita ada dua cawangan. Yang pertama kita berada di Cheng dekat belakang Lotus. Yang kedua kita berada di Kota Laksamana Jaya. Kalau Waze confirm sampai bang Kalau Waze confirm sampai. Dan dekat sini bukan sahaja korang boleh menikmati masakan-masakan panas daripada Thailand dan juga lokal, korang juga boleh dapatkan produk-produk retail daripada Thailand yang 100% original dan pastinya halal. Untuk bulan Ramadan kita beroperasi daripada jam 3 petang sampai 11 malam. Jadi jangan lupa untuk buat tempahan awal tau. Takut meja tak ada nanti. Apa pun terima kasih bang. Terbaik. Terbaik. Assalamualaikum.